Kita paranormal. Tangkap hantu, jangan kasih lari. Kita paranormal. Dunia mistik, jadi saksi jerit malam. Roh berkeliaran, kita hadap tanpa keraguan. Tuhan nama kami datang. Okey geng, alhamdulillah kita pun dah sampai dekat Berjaya Waterfront. Tiket pun dah beli Harga untuk sehala RM123 geng. Ni kita orang tengah lepak lu makan dekat Jubilis Nganyang Coffee. So abang dengan kak tengah tunggu makanan sampai sambil tunggu waktu untuk berangkat kan. So kita lepak lu lah. Nanti aku share kat korang pengalaman macam mana naik ferry pergi Batam geng. Ni semua excited juga sebab first time pergi Batam kan. Okey geng, nasi lemak ayam rendang. Abang dah selera makan lah. So ada lagi lebih kurang dalam 40 minit lagi kita tunggu. So relax sekejap lah, makan, enjoy sekejap, lepak kan. Lepas tu kita lanjut perjalanan ke Batam geng. Jemput geng, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Okey geng, kita nak berangkat ke JT. Kita dah lepas custom semua, cek pasport. Jom kita berangkat. Berjaya Waterfront. Dia ada satu lagi, Puteri Harbour. Tapi situ dia mahal sikit tiket dia banding kat sini. Kiri? Yes, tu je. Petas center sekejap. Tanya dulu sekejap saya tanya sekejap. Bang, nak tanya ini ke mana? Petas center? Ya, kat sini. Betul Petas center. Okey, terima kasih bang Okey lah, jom kita ke Petas center. Yang, terima kasih bang YouTuber mana-mana aja boleh, depan boleh. YouTuber mana lebih senang duduk-duduk. Sekarang tak YouTuber, TikToker kata. TikToker. Okey, jom. Oh, selesa geng, alhamdulillah. Depan tak? Belah kanan lah, redup sikit. Sini depan ni. Oh. Letak barang kat sini. Okey geng. Jadi aku buat korang pusing-pusing kat dalam ferry ni. So, pertama kalinya kita tim ke Indonesia. Alhamdulillah. Aircon, dia punya aircon dia memang tip top lah, sejuk. So macam ni lah dia punya ni. So abang akak, apa perasaan first time ni kita nak masuk Indonesia ni? So ini adalah kali pertama. Kita akan jadi boring lah. Ya, gimana perasaan mas sama kakak Mau ke Batam. yang mau ke Batam ya? Pulang ke Batam. Waduh, capek ya. Penasaran ini gimana ini mau explore di Batam ya? Aduh, ada hantu panjangnya. Macam sono bolong. So semoga next kita tim akan boleh pergi jauh lagi. Bukan setakat Batam je kan.
Nanti kita cuba kalau ada rezeki, InsyaAllah, amin. Tu geng dah gerak. Kisah okok tu geng kat belakang. Oh, menggigil aku kat dalam. Sejuk. Ni Pulau Ubin geng. Pulau Ubin, Singapura. Tadi tanya dengan kerana kapal tu, kata boleh naik atas lepak. So kita panjat dah lepak kat atas ni kan. Dekat luar hujan geng. So tadi aku lepak luar hujan, termasa soalan balik. Tapi okey lah, dapat isap rokok sekejap kan. Sejuk sangat dalam ni. Abang tengah try test internet dia pakai roaming. So abang tengah buat live. So nak tengok line okey ke tak okey pakai line roaming dekat kawasan Indonesia ni. So kalau korang perhatikan dekat ujung sana, kita dah sampai Indonesia. Kita dah sampai perbatasan Indonesia dah sekarang. Alhamdulillah tadi hujan sekejap. Mungkin ikut angin hujan. Sekarang tak hujan dah, alhamdulillah. Seronok geng, aku pun dah lama tak keluar daripada Malaysia. Last itu hari aku naik motor ride pergi Thailand. Itu last 2 tahun lepas pergi Thailand. So ini Indonesia untuk kedua kalinya. Yang first time aku pergi Indonesia waktu tahun 2014, aku pergi ke Jogja dan Solo. Time tu aku masih menari lagi. Aku ada event dengan Wakaka Crew. So kita orang wakil Malaysia pergi ke Jogja dan Solo, Indonesia, untuk membuat persembahan tarian. So ni kali kedua lah aku jalan kaki ke tanah Indonesia Alhamdulillah masih diberi kesempatan geng. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah Batam Center. Ni tinggal nak parking geng, JT dia. So lepas ni kita akan terus pergi ke hotel, ke resort, jumpa dengan adik-beradik daripada Singapura sebab diorang dah sampai. So siapa yang belum pernah datang ke Batam, so korang boleh datang lah kan, cubalah. Antara tempat, orang kata negara yang paling terdekat dengan Malaysia kan, Indonesia kan, Batam lah. Nak pergi Pulau Jawa jauh, lepas tu kos pun boleh tahan mahal juga kan. So korang boleh try pergi Batam dulu lah kan. Macam aku ni pun excited juga, first time pergi Batam ni. So tempoh perjalanan aku rasa tadi lebih kurang dalam sejam lebih lah, sejam lebih 2 jam lah daripada Johor tadi. Abang terancak ni live. So maknanya jaringan line dia okey tu. Okey line bang. Okey tak. Alhamdulillah touchdown Batam. Selamat datang ke Batam Center Point International Ferry Terminal. Alhamdulillah sampai juga. Tunggu abang akak jap, diorang ambil luggage. Welcome to Batam kak. So we arrive. Yeah. Batam. Kita tengok malam ni macam mana. InsyaAllah. So ada adik-adik abang-abang kita ada dekat
Dah sampai nak sini dulu. Ya. Nanti kita akan jumpa diorang lah dekat sana. Okay geng, nak pergi cop pasport dulu. Nanti jumpa dekat luar ni, custom nanti. Okay geng, alhamdulillah dah jumpa dah dengan adik-beradik Singapura. Along, ada Kak Long, ada Baba kat situ. Birthday boy. Semalam ni kita pergi celebrate birthday boy, Baba punya birthday. Ni lah Batam Water Center. Boleh boleh. Yang kita tak kereta tu. Jauh pak mobilnya pak? Oh ni ya. Oh. Dia. Ni After nak pergi mana lu? After nak pergi mana? Oh, fuh. Alung rambut Batam sih. Mana orang tahu? Aduh. So next time nanti boleh repeat lagi lah Batam. Ni untuk first time. Oh, ni After nak pergi hotel ni apa? Oh, I see. Oh ni. Kita bag lu geng. Ini special bag. Oh, special bag. Okay, tengok ni. Lagi semua kat sini geng. Okay, kita nak on the way, nak pergi hotel, nak check in. So yang lain dorang naik van, cuma aku seorang kat sini. Jom kita jalan-jalan dari Batam untuk pertama kali. Ni ada beranjak ni. Dia ada beranjak naik van. Tu dorang beramai nampak tu. Dorang naik van. So pukul 5.30 geng waktu sini. Kalau Malaysia dah 6.30. Dah gelap kat sini. Taxi Batam Center. Okey, sekarang kita berada dekat apa tak, restoran seafood. Bukan, ini sekolah, Azbi School. Apa benda entah nama kedai seafood. Oh, Love Seafood. Love Seafood gang. So dorang nak ajak pergi makan dulu sebelum kita orang check in. Cuma gaspol kita pergi makan dengan Abang Riri, pak supir kita. So dorang order-order dulu lah. Kita ni 6.40 waktu Malaysia, sini 5.40. Tapi dah maghrib kat sini. Okay, aku duduk dulu, nanti kita tengok apa diorang nak makan. Aska, Aska happy or not? Okay. Birthday boy relax je. Orang holiday ke tengok dia buat apa? Main game. Aduh. So kita dekat ni, nampak tu. Love Seafood Restaurant. So dah order. Tengok nanti apa makanan yang ni orang order. First time kita try nasi goreng seafood Indonesia. So macam ni lah rupa dia, nasi goreng seafood dia. Ni pun es jeruk Aku first time minum es jeruk Indonesia. So memang agak masam lah. Dan kita kan kat sana kalau kita minta fresh orange kan dia bagi macam air sangkuit kan. Dengan apa je? Ada sotong kuih tepung, ada apa ni, seafood. Orang makan.
So kita nikmati dulu geng time dengan adik-beradik kita orang. Enak juga makanan Indonesia. Okay geng, jom. Alhamdulillah dah settle. Kita nak pergi ke hotel resort. Tadi bapak nongkrong di mana? Di belakang ke? Iya, di belakang kami makan. Oh. Dia Lost Seafood ada 4. Di sini yang famous lah. Dia maksudnya dia ada beberapa tempat. Ini nomor 1 Batam Center, Lost Seafood Nagoya, Lost Seafood Tanjung Piayu, view-nya laut, dan Punggur, view-nya laut. Oh. Gitu. Ya lumayan juga ya, ramai ya. Ramai terus. Dia ramainya jam makan siang, malam gitu. Ya. Dan mumpung juga besok hari ini kan Cuti ya. hari cuti. Pas ya, lagunya udah mau habis sampai. Nya ku membukamu. Halo Pak. Iya, ngantar tamu, Pak. Iya. Ya, makasih Pak ya. Oke geng, alhamdulillah kita sampai. So ni tempat kita menginap Haris Resort Barelang, Batam. So yang lain belum sampai lagi. Jadi aku nak tolong bapak supir ni angkat dulu luggage semua. Kesianlah dia buat seorang kan. Jadi kita lanjut lagi geng. Aku tolong dulu. Inilah kita punya barang luggage untuk satu family. Ni semua nak duduk setahun ni. Ni siapa punya ni? Paling besar lagi ni. Tapi tempat dia memang mantap ni geng, tempat dia. Baik geng tempat dia geng. Korang tengok tu belakang tu laut tu. Nantilah besok siang kita boleh nampak full lah. Ni dah malam kan, gelap tak nampak sangat. So aku lepak luar lah sekokok dulu. Tunggu yang lain sampai lah geng. Ni first day kat Batam ni dah buat aku jatuh cinta lah dengan Batam. Kuak. Ya, apa feeling ayah? Family day kat Batam. Rasa stres. Kita pemalu. Habis saya dah marah. Mami dah marah. Okey. Biliknya berapa nomornya? Nomornya bilik Ada 08 308. 05 9 3 sama 5 ya. Ya. Dan ni kita on the way nak pergi resort. So daripada office tu agak jauh juga. Last week ada orang hantar pergi resort. Tadi masa buat yang register yang travel tu, you taruh hotel mana? Yang disuruh taruh address hotel. Kita nak pergi. 5 I tekan tak, I cari. I cari. 504. Ya, 504. 500 berapa? 308 309 308 309. 505 505 509 505 di sini. 5110 506. Okey, ini 505 506. 506. Okey, siapa nak ambil ni? Okey. Jom kita tuk bilik jom geng. Dah lalang kan. Nak hantar dulu.
Bang boleh bang hantar saya bang? Boleh. Okay, tunggu jap bang. Ini dulu. Okey. Boleh jadi supir. Burung berapa ya? 508 bang. Okey. Ya, bisa ya bang ya? Best gang, family trip macam ni. Aduh. Dah lama tak rasa family trip. Okay, jom kita tengok dulu bilik dia kan. Kita tengok, kita view dulu bilik dia macam mana. Ayah nak ni. Ayah nak ni. Ya, ayah nak ni mana? Ayah nak ni. Satu kali buka dia nak. Oh. This Okay, ayah dengan mami. Anak ayah? 506 Ayah mami sini. Anak ayah nak apa? sebelah. Saya cek mana sebelah. Belum kosong. Alright. 506. This 507. 07 sebelah sana. Tak ada siapa lagi. Oh, kita berjirat. 30908. Hmm. 5070. Wah, alhamdulillah. Okey, siapa nak? Okey, Nabi. Okay, ni rumah. Okey, Nami. Boleh, Nami ya? Baik-baik tingkap eh. Aku dah nak keluar. Ni rumah Nami. Nami ni kawan. Rumah Nami. Sebelah satu. Ada booking besok ke? Booking. Untuk satu bilik lagi. Sebelah ada orang. Sebab tadi dia ada tanya tadi. Tak ada. 308 mana? 308 tu? Oh, siapa nak yang Tak, ni Nami. Ni Nami. Nami. Nami nanti taruh muka. Ha? Sabuna ke gudang? Sama tak ada tu tadi Pak Supir tu punya. Oh, Pak Supir ni. Ada. Gudang garam ke? Gambar dia tu. Kok ke abang akak dengan Nami. Ni rumah kita. Boleh bang? Boleh. Okey, ni bilik abang dengan Ni akak. abang kat bilik. Okey, sebab ni. Boleh. Ni apa? Kalau Ni nak 59. Ini nak isap rokok bagian ni. Okey, saya aku semua kat belakang. okey semua? Oh, okey. Rapi bilik kita. Tadi ni choose ni. Abang, Tak, sebelah ada ni eh? Nak kat sebelah? Tak, kenapa ambil birthday abang ni? Can I take beside? Dekat sikit. Oh, dan bagi Lagi apa ada? boleh. Mu boleh situ. boleh? Dan Wah, Boleh. boleh mu kat situ boleh? dan Nami sini yang. Ha. Ni sini. Nami sini, mu sana. Apa dah ambil? Sekat. Sebelah kita. Lagi. Kita kat bawah. Okey. Kita ada Beside you. selepas. Bawah abang. Okey, kita sini. Okey, kejap lagi lepas naik ambil meeting kat sini Okey, kita meeting bilik. Ambil apa? Ambil lagi. Oh, jual kat bawah. Oh, I see. Okey. Ni mu sini. Mi eh. Mi. Ni eh. Oh, bukan. Oh, bukan ni. Oh, ni. Okey, ni bilik aku. Okey lah. Ni bilik aku, nanti rapatkan dah. Ni kan katil. So nak rokok kat luar. Boleh lah. InsyaAllah 3 hari 2 malam. Mantap. Dah pakai ambil beg dulu aku. Okey. Mana dia?
Okey bang, siap. Makasih bang ya. Ya pak. Dan nanti ya, nanti mereka ambil. Ya, makasih bang ya. Aku tak ada jiran. Aku Lone Ranger. Okay geng, aku nak siap-siap. Sekejap kita orang nak keluar, ada aktiviti malam. Nanti korang ikuti kita orang punya program geng. Aku nak mandi dulu. Ciao, Assalamualaikum. Mi, nak pergi mana Mi kita Mi? Kita nak pergi Blue Fire. Blue Fire kita nak celebrate birthday boy Baba ni malam ni. Jadi tema malam ni semua pakai Hawaii. So guys, kita akan pergi ke celebration Baba. So insyaAllah ini aku dah apa jemput semua orang-orang Hawaii kat sini. Okay guys, one more. Hawaii tak apa, jangan hawau. Hawau tu yang tak datang tu. Yang datang tu hawau. Ayah, mu sunyi ya. Itulah. Toleh noti-noti. Wadah. Okey. Okey, kita exchange dengan van. Ini van hotel. Dia ambil daripada bilik, hantar ke lobby. So dari sini kita pakai servis lain pula. Dengan Pak Alam. Bawah ni apa, link ke apa? Bawah ni? Bawah cantik. Ni tempat parking staff belah sana. Ya sayang. Daddy here. Ya. Come. Daddy. Okey. Daddy masuk. Ini tempat ni lah. Tempat ni. Mama kena duduk depan kan. Mama duduk depan. Abang kuat abang dah. Pakcik kuat dah. Lama ni pakcik. Sampai subuh. Kuat. Mesti kuat. Okay. Ya. Allahu Akbar. Dia punya kat belakang. Okey. Jumpa di lokasi. Dadah. Okey, kita sampai geng dekat Blue Fire Beach. Club and cafe. Nak celebrate Baba punya birthday. So aku tak boleh rakam semua takut copyright lagu. Aku akan rakam serta-serta footage je untuk tunjuk kat korang kita celebrate birthday Baba. Okey? Berapa berkata Shanjo and I slam her down. Well, I really wanna know my baby. Well, I really wanna say if I myself then I need. Kau cakap boleh mandi kat swimming pool ni. Ni macam boleh mandi kan. Mantap oh. Dia punya cafe dia ada pasir pantai. Belakang tu laut dah. Beach style lah. Okey. Acara happy birthday pun dah settle, dah makan semua. Ni kita orang nak on the way balik. So kita jumpa aktiviti besok geng. Besok pagi nak breakfast. Nanti aku tunjuk kat korang kawasan resort tu macam mana. Kita jumpa esok geng. Ciao, Assalamualaikum.